Wanita cantik bernama Siti Nurhaliza binti Tarudin ini sebenarnya tidak pernah memimpikan untuk menjadi seorang penyanyi. Dilahirkan dan dibesarkan di Berek Polis Kampung Awah, Temerloh, Pahang, sudah tentu cita-citanya mahu menjadi seorang pegawai polis. Namun kata orang, di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Semasa kecil, Siti sering menyaksikan ibunya menyanyi di majlis-majlis kerajaan. Pada ketika itulah minatnya timbul untuk menyanyi. Ayah Siti polis, so mak isteri-isteri polis ni dia ada satu macam persatuan perkap. So perkap di Kuala Lipis tu memang aktif, ada je persembahan tiap-tiap tahun kan. So mak Siti ni salah seorang yang membuat persembahan menyanyi jadi leader kan. So kita ni kat bawah tengok, asyik tengok mak lama-lama syok dapat tengok mak Siti perform atas pentas. Buat permulaan, kata Siti, beliau hanya menyanyi di dalam bilik. Tidak pernah terlintas di hatinya untuk menyanyi di khalayak ramai. Siti pun dekat rumah selalu menyanyi. Kan selalu menyanyi dekat bilik, action, pegang betul kan, jadi macam mic. Tapi satu perkara mula-mula dulu, bila orang tengok Siti malu. Bila orang tengok je Siti tengah nyanyi, Siti diam, Siti menyorok. Sampailah ada majlis perkahwinan, mereka tahu Siti suka menyanyi, tapi Siti tak pernah menyanyi depan orang. Siti menyanyi dekat rumah, kan, menyanyi sendiri-sendiri. Dan mereka tahu Siti menyanyi, dia announce nama Siti, suruh Siti Nurhaliza menyanyi atas pentas. Siti lari pecut balik rumah pengantin kan. Punyalah malu sangat Siti. Dan Siti rasa ketika itulah ada anak-anak polis, budak-budak kecil, dia tarik Siti sampai baju Siti ni macam nak terkoyak. Dia suruh Siti menyanyi dekat situ. Siti ketar-ketar sampai nak menangis, tapi Siti habiskan juga sampai orang tepuk. Itulah permulaan yang membuatkan Siti confident. Siti memang boleh menyanyi depan orang. Bermula dari situ, Siti mula berani menyertai pelbagai pertandingan nyanyian peringkat kampung dan membuat persembahan di majlis-majlis perkahwinan. Pada tahun 1995, atas desakan abangnya, Siti mencuba nasib dalam pertandingan bintang hiburan minggu ini HMI terbitan RTM. So, my brother lah, bayi kan, dia cakap, mak abang kenapa tak, why not Ayi bawa Siti pergi uji bakat kan, sebab tahu Siti ni boleh menyanyi kan, dah masuk tandingan kat kampung pun menang. So dia kata jomlah try, cuba je. So mak abang kata okey, dan dia bawa Siti pun masa Siti uji bakat tu dah nak tutup dah, petang dan hujan, kita meredah hujan. Siti buat uji bakat. Waktu tu lagu Kaulah Segalanya, Ruth Sahanaya kan, Kaulah Segalanya. Dan Siti layak untuk pergi mingguan. Bila pergi mingguan aja, Siti bertanding dengan lagu Kemelut di Muara Kasih. Itu yang tak lepas jadi juara, tapi Siti lepas ke final kerana mereka buat pilihan semula kan. Sehinggalah Siti juara dengan lagu Camai Yang Pulang. So tiasa detik-detik ini sebenarnya detik-detik yang begitu bermakna dalam karier Siti. Kalau Siti masuk pertandingan yang macam mana pun, Siti mesti ingat balik bintang HMI. Itu yang paling indah dalam hidup Siti. Siti kemudian menjadi artis rakaman Suria Record SRC. Tidak lama selepas itu, album pertamanya yang berjudul Siti Nurhaliza diterbitkan. Album itu bukan sahaja mendapat sambutan hangat, malah single pertamanya Jerat Percintaan berjaya memenangi kategori lagu terbaik dalam Anugerah Juara Lagu tahun 1996. Setahun kemudian, bintang Siti semakin bergemerlapan. Beliau dinobatkan sebagai artis paling popular dalam anugerah Bintang Popular Berita Harian. Sejak itu nama Siti terus meniti di bibir peminat, bukan sahaja di Malaysia, malah di Indonesia dan Singapura. Namun, di sebalik kejayaannya, kehadiran Siti dalam industri muzik tempatan tidak terlepas daripada gosip dan kritikan. Di awal kemunculannya, penampilan diri Siti sering dikaitkan dengan perwatakan seorang gadis kampung. Siti tak marah sikit pun. Siti tak akan marah kepada mereka yang berpandangan macam tu. Sebab bagi Siti proud. I'm proud to be a kampung girl kan, cakap. Sebab itu yang membezakan Siti dengan orang lain kan. Kalau Siti tiba-tiba berubah jadi terlalu urban ke, nak modern sangat, Siti rasa mungkin setengah orang boleh menerima, tapi setengah orang sebab Siti tak tahulah Siti nak cakap apa, sebab Siti punya style tu memang macam tu kan. Nak kena pula dengan album Siti yang Siti keluarkan dengan album traditional Siti. So Siti cuba seimbangkan. Siti pun tak naklah terlalu ketinggalan zaman. Cuma kita cuba seimbangkan traditional dan juga modern.
sebab ini muzik yang Siti bawa. Menurut Siti, beliau sedar gosip dan kritik merupakan asam garam dalam dunia artis. Tetapi, ada kalanya, Siti merasakan tuduhan yang dilemparkan terhadapnya terlalu peribadi dan melampaui batas. Siti dah melalui hampir 11 tahun jadi artis. Itu mungkin orang kata tempoh yang tidak begitu matang lagi. Ada yang sampai 30 tahun dalam bidang seni. Lebih banyak lagi cabaran dia daripada Siti. Tapi untuk tempoh 10 tahun, Siti dah dapat merasai dia punya suka duka dia. Bagi Siti, Siti tak pernah cakap saya adalah wanita yang suci, saya adalah wanita yang terbaik, saya tersopan ke apa. Tak pernah mengangkat diri kita. Tapi oleh kerana pandangan orang tu menghargai kita macam tu, tapi ada orang yang tak senang dengan penghargaan yang macam tu. So macam-macam ni lah cerita yang tak betul dibuat-buat kadang-kadang kan, yang saja nak memusingkan pemikiran orang kan. So bagi Siti, setiap manusia kelemahan dan kekurangan pasti ada. Cuma jangan kita nak menambahkan lagi perkara yang tidak betul atau tidak elok ni kan. Namun tegasnya, segala itu tidak melemahkan semangat Siti untuk terus berjuang dalam bidang seni. Paling membanggakan Siti ialah apabila beliau diberi peluang mengadakan persembahan di Royal Albert Hall di London pada 1 hari bulan April tahun lalu. Lembut hati berdu pandangan. Kalau dari segi pencapaian Siti rasa gembira dan mampu tersenyum bila Siti dapat membuat persembahan di Albert Hall. Itu satu-satunya persembahan yang bukan untuk diri Siti seorang, tapi semua whole team lah kan, daripada PWC, SNP, musician. Sebab yang hadir membuat persembahan tu adalah semua yang terbaik kan, bukan Siti seorang je terbaik, musician juga terbaik. Semua mengambil kesempatan membuat persembahan di atas sana di Albert Hall, pentas yang prestige. Dan setelah lebih sedekad memberikan tumpuan penuh dalam karya seninya, Siti mengakui sudah sampai masanya untuk menempuhi alam perkahwinan. Siti akur, Siti semakin dewasa dan peminat pun semakin ingin tahu daripada hal yang kecil sampai yang besar tentang diri Siti. Siapa yang memiliki Siti, siapa yang menjadi suami Siti kan. So Siti memang sudah bersedia untuk berkahwin, cuma tak tahu lagi bila. Sebab kita nak manusia kan, tinggal lagi bila sampai waktu dan ketikanya. Macam jawapan-jawapan yang biasa diberilah kan, jangan marah, tapi itulah kenyataan dia kan. Nampak klise, tapi kenyataan dia adalah bila sampai waktu dia, sampai ketika dia, dan Siti akan umumkan kepada semualah bila masa yang sesuai. Setiap orang dia Siti berkawan ya. Siti berkawan dan insya-Allah Siti harap semua mendoakan yang terbaik untuk Siti, dan Siti pun sentiasa meminta, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya beri Siti seorang yang betul-betul menyayangi Siti dan memahami Siti dan menjaga Siti dengan baik. Jadi orang yang Siti digemburkan oleh dia? Okey, saya tak nak jawab soalan yang begini. Tunggu je lah. Siapapun pilihanmu, kami di ATV akan sentiasa mendoakan kebahagiaan Siti bersama teman hidupnya. Faizal Kasmani melaporkan untuk ATV News. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama, tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawaban.